Dia patah Mat. Kau nampak? Hai, macam manalah dengan BMW ni. So aku jumpa satu isu baru ni BMW F10 yang kat belakang aku ni, yang kita jumpa sepihan skru dekat bahagian osam dia. Bila kita orang go through kereta ni, dia pun ada masalah kat dia punya timing chain lah. Timing chainnya kita kena tukar sebab dia punya guide rail tu dah mula reput. Tapi bila kita orang check kat dia punya Vanos cam tu, dia punya skru dia patah. Skru dia ni mana boleh berpusing, dia kena keras macam ni nampak? Tapi bila kita orang check, rupanya patah. Sebenarnya isu ni BMW dah ambil maklum dah. Diorang dah buat kempen dah pun. Pada kereta yang menggunakan skru yang sama ni, datang kat diorang akan tukar. Tapi tak tahulah korang kena bayar ke tak. Mungkin free lah kot kempen diorang tu buat. Nice. Memang betul lah tindakan BMW tu. Sebab skru ni memang senang patah. Kalau korang nak tahu, gear ni yang menggerakkan timing chain tu. So kepada korang nak check kereta BMW korang tu, nak tukar korang punya guide rail kan, dah mula reput, korang boleh datang kat Transmatic Automotive, section 15 Shah Alam.